Penilaian saya sebenarnya budak-budak ni memang ada peningkatan. Tinggal lagi kebanyakan 90% daripada mereka jadi dia orang punya Liga Puteri yang pertama. Jadi kami bidak player ni dari umur 12 tahun hingga ke 14 tahun. Ada yang 16 tahun pun ada 3 orang saja. Jadi sebenarnya ini adalah program jangka masa panjang daripada PAFA, dan saya bersyukur PAFA sudah dapat memberi satu ruang kepada bola sepak wanita di Perak, dan insyaAllah saya akan cuba untuk bangunkan mereka dari masa ke semasa dan cuba cungkil lagi bakat-bakat baru. Perkembangan posisinya player-player ni mereka sentiasa belajar day by day dan cuba apply apa yang mereka mampu lah. Kita kena faham bahawa ini adalah liga intensiti tinggi daripada dalam peringkat umur 16 tahun sebaya diorang. Jadi so kita akan cubalah untuk improvekan diorang daripada masa ke semasa untuk mencapai tahap yang memang dikendaki dalam liga dalam intensiti tinggi macam ni. Realistik kita cuba bersaing sebaik yang mungkin mengikut keupayaan. Saya pun tak mau bagi tekanan yang tinggi kepada pemain sebab saya faham ability diorang dan dari segi pengalaman diorang. Jadi kita cuba sekurang-kurangnya dalam 6 ke 5 sebab sebenarnya saya lihat mereka ada peningkatan, cuma mungkin berhadapan dengan pemain-pemain yang mereka nampak the big respect bagi diorang jadi itulah. Harapan Perak hanya mahu melihat diorang memberi saingan yang baik ke dalam liga ni, dan insyaAllah PAFA akan support dari tahun ke tahun supaya tahun ni adalah sebagai landasan dan benchmark untuk meningkat di tahun akan datang, insyaAllah. Amin.